Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan terangkan tentang follow up, iaitu cara dan contoh untuk follow up. Video ini adalah video keempat dan terima kasih kerana menonton dari video pertama. Okey, apa yang akan anda belajar dalam video keempat ini? Yang pertama, mindset follow up, iaitu pegangan kita tentang proses follow up. Kedua, 4 sebab kenapa dia masih belum beli walaupun dia dah WhatsApp tapi dia masih belum beli. Ketiga, apa perlu kita buat supaya dia beli. Pertama, mindset follow up. Mindset follow up ni penting sebab mindset yang betul dapat menghasilkan cara kerja yang betul. Yang pertama, follow up bukan untuk suruh dia beli. Ramai orang buat follow up, tanya bila nak bank in, pasal dah bungkus, bila encik nak bayar. Semua tu seolah-olah memaksa dia untuk beli. Benda tu sebenarnya kurang tepat. Kalau dia memang nak beli, cuma dia tinggal nak bank in aja, tak apalah buat macam tu. Yang senyap tak tahu apa lagi tentang produk tu, tak perlulah kita buat macam tu. Dia masih belum faham pasal produk tu, kenapa kita nak suruh dia beli? Itu dah macam scammer. Scammer dia suruh orang bank in. Customer tak faham pun benda tu apa benda, dah suruh bank in. Sebab itu kita perlu jelas yang follow up ni, kita kena bantu dia buat keputusan. Benda ni kita dah cover dalam video pertama lagi. Kita kena bantu dia buat keputusan. Beritahu dia yang produk ni boleh selesaikan masalah dia, dan macam mana produk kita ni selesaikan masalah dia. Barulah dia dapat buat keputusan, oh benda ni bagus untuk aku, aku wajar beli. Yang kedua, follow up. Tujuan kita buat follow up ialah kita nak maintain good relationship dengan dia. Kita nak kekalkan hubungan baik dengan dia. Benda ni saya belajar daripada Craig Garber kan. Okey, kenapa kita kena maintain good relationship dengan dia? Okey, anda perlu bayangkan lah, kalau anda ada satu prospek yang cakap nak bank in waktu hari gaji, takkan pada hari gaji baru anda nak follow up dia? Nampak sangat kemaruk nak duit dia. Maintain good relationship ni maksudnya kita kekalkan hubungan baik dengan dia walaupun dia tak beli dengan kita. Sebelum antara hari dia WhatsApp dengan hari dia cakap dia nak bank in tu, kita maintain good relationship dengan dia kan. Janganlah tak pernah follow up, tiba-tiba pada hari gaji baru nak follow up. Itu memang nampak sangat nak duit lah kan. So maintain good relationship. Yang ni kejap lagi saya akan tunjuk lah. Maintain good relationship ni apa kita kena buat. Yang kedua, kita tak perlu malu untuk follow up. Ramai orang dia malu nak buat follow up ni. Dia takut pun ada. Takut customer remark, takut customer block, takut customer macam-macam lah kan. Takut customer marah. Sebenarnya kita kalau buat follow up dengan cara yang betul, kita tak perlu malu. Bahkan kita bertanggungjawab untuk follow up. Contohlah, kita jual satu produk untuk contoh kita jual produk kesihatan. Kita bertanggungjawab untuk follow up dia sebab kita tahu produk kita ni betul-betul berkesan untuk masalah dia. Kita sendiri yakin yang produk ni bagus untuk masalah dia. Dan kalau dia tak beli produk kita, masalah lebih besar akan berlaku kan. Contoh kalau dia ada kencing manis, masalah yang lebih besar mungkin kaki dia kena potong. Na'udzubillah kan. Nampak? Kita bertanggungjawab. Kita kena rasa, kalau aku tak follow up ni, kesian customer aku ni, keadaan dia akan bertambah teruk. Aku kena follow up ni. Nampak? Bila kita ada mindset yang betul ni, cara kita tulis follow up pun dah lain.
Kita bukan follow up nak suruh bank in semata-mata, tapi kita follow up sebab kita caring. Kita empathy dengan dia. Kita simpati dengan dia. Kan? Okay. Macam mana kita nak buat follow up? Pertama, kita kena faham kenapa dia masih belum beli. Bila kita faham kenapa dia belum beli, barulah kita dapat rangka apa benda kita nak kena send kat dia. Kan? Okay, yang first kali semua ni saya belajar daripada Mind Valley lah. Mind Valley kan. First kali kenapa dia tak beli ialah first kali sebab harga. Dia masih belum nampak nilai. Dia rasa mahal. Kan? Dia rasa mahal. Sebab apa dia rasa mahal? Sebab dia tengah compare produk kita dengan produk orang lain. Faham? Dia rasa mahal sebab orang lain jual murah. Nampak? Dia tengah samakan produk kita dengan produk orang lain. Jadi, kita kena tonjolkan produk kita ni tak sama macam orang lain. Kita kena tunjuk yang kita ni unik. Dan kita kena tunjuk keunikan tu sebab dari keunikan tu lah yang dia akan nampak produk ni mahal. Kan? So, kita kena terangkan nilai. Contoh, kita terangkan nilai, kita tunjuk apa yang kita bagi dengan harga yang dia perlu bayar tu. Kita tunjuk, kalau dia bayar sekian-sekian harga, dia dapat sekian-sekian manfaat. Contoh, kita cakap, lepas dia bayar, kita bimbing dia, kita tak tinggal dia, kita bukannya lepas hantar parcel tak contact lagi. Nampak? Kita tunjuk benda-benda yang bernilai. Dan kita tunjuk yang nilai yang dia cari tu ada kat produk kita. Biasanya nilai penyelesaian lah. Kan? Macam mana kita nak proof nilai penyelesaian tu ada kat kita? Kita guna testimoni lah. Tu cara paling basic. Kan? Kalau kita sendiri cakap benda ni saya boleh bagi, itu satu claim. Tapi kalau kita tunjuk testimoni yang kita bagi benda tu, itu bukan lagi satu claim, tapi pada mata pelanggan ia satu fakta. Kan? Bila customer dulu-dulu cakap benda tu kita pernah bagi, kita tunjuk kat dia, dia rasa testimoni tu is a proof, bukan lagi satu claim. So kita tunjuk testimoni, harga kita tunjuk. Contoh, kalau produk kita mahal, kita tunjuklah testimoni customer yang repeat order banyak-banyak. Kan? Dia akan rasa, produk mahal ni gila. Orang repeat order sampai 5-4 kali. Kan? Kita tunjuk testimoni orang yang kata berbaloi dengan harga yang kita dengan harga produk kita. Kan? Kita tunjuk testimoni orang cakap, saya rasa inilah pelaburan paling bagus yang saya pernah bayar untuk dapatkan produk penyelesaian produk sekian-sekian ni. So, kita kena terangkan nilai. Yang kedua, isu tak mampu. Tak mampu ni kadang-kadang produk tu produk mahal. Kan? So, kita bagi payment plan lah. Kan? Ansuran. Kalau produk tu mahal, kita cakap bayar 100 dulu. Nanti baki ujung bulan bayar. Kemudian kita post. Yang kedua, isu tak mampu ni, dia waktu tu, pada hari dia tengok iklan tu, dia cuma minat tapi dia tak mampu. So, kira kena tunggu hari gaji dia lah kan. Hari gaji, kita contact balik untuk galakkan dia beli. Yang kedua, dia skeptical. Skeptical maksudnya dia masih tak percaya dengan penjual dan produk. So, apa yang kita perlu buat untuk dapatkan kepercayaan dia ialah kita tunjuk yang kita ni orang baik lah. Kan? Kita tunjuk yang kita tunjuk gambar proses buat produk ke. Kita tunjuk, Assalamualaikum puan, saya just nak share, inilah makmal yang kami design produk kami. Inilah orang-orangnya. Dia ni pharmacist, dia ni chemist. Jadi puan tak perlu risau sejak tentang side effect. Kami semua produk ni dihasilkan oleh kemis yang bertauliah. Kita tunjuk yang kita ni orang baik lah, kan? Kita tunjuk testimoni barang sampai. Kita tunjuk testimoni kita buat kilang yang bagus ke, kilang yang ada GMP ke, kan? Kita tunjuk credibility kita. Kita tunjuk
kita pernah keluar kat media ke, kan? Kita pernah buat khidmat sosial masyarakat ke. Kita tunjuk yang kita ni baik dan kita tunjuk credibility kita. Dan be personal. Dan be personal ni maksudnya kita dedahkan diri kita siapalah, kan? Kita dedahkan watak kita. Pernah dulu waktu saya jual jaket Liverpool FC, saya follow up dengan menceritakan kenapa saya jual produk tu, kan? First kali saya beritahu saya ni peminat Liverpool dan saya tengok dalam pasaran belum ada jaket yang macam ni, kan? So saya buatlah jaket macam ni. Dan tujuan saya buat benda ni bukan saya nak buat jaket pun. Saya nak kumpulkan fan Liverpool ni dalam satu community, dan satu hari nanti saya nak bawa fan ni semua pergi ke stadium Liverpool supaya kita sama-sama boleh tengok bola. Nampak? Saya re-follow up macam tu. Dan Alhamdulillah, kita tak, dalam mesej follow up tu kita tak suruh bank in pun, tapi customer baca dia dapat, oh dia ni orang baik lah, kan? Dia sanggup dedahkan diri dia siapa apa semua. Dan walaupun follow up tu just be personal macam tu je, tapi ada orang bank in, kita tak suruh bank in pun, kan? Nampak? Bila orang dah percaya, insyaAllah dia beli. Yang ketiga, tak motivated. Maksudnya dia masih tak percaya dengan diri dia sendiri. Benda ni kita dah cover sikit. Kita dah cover dulu dalam video kedua, kenapa orang tak beli, kan? Salah satu sebab dia tak motivated lah. Dia masih lagi tak percaya dengan diri dia sendiri. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu tunjuk testimoni zero to hero. Maksudnya kita tunjuk testimoni yang motivated, yang bagus, kan? Yang contoh, kalau kita tunjuk kalau produk kita, produk kesihatan, orang tu dulu punyalah teruk masalah kesihatan dia tu. Contoh, kalau muka dia berjerawat, dulu muka dia teruk sangat, kan? Dah cuba macam-macam, kemudian dia cuba produk kita, Alhamdulillah, dia daripada rupa yang bermasalah tu sekarang dah cantik, kan? Zero to hero lah. Maksudnya kita hantar testimoni yang bagus, tapi janganlah testimoni yang tipu, kan? Yang keempat, lupa. Ini isu normal lah, kan? Manusia ni hidup dia banyak distraction. Mungkin tengah dia nak layan WhatsApp dengan kita tu, anak dia kacau ke, ceret bunyi ke, kan? Apa-apa lah, kan? Distraction, kan? Jam ke, bateri kong ke. So solutionnya kita keep in touch lah, kan? Keep in touch ni maksudnya bukanlah bila nak bank in, bila nak beli, saya dah bungkus parcel, bila cik nak bank in, relax lah, kan? Keep in touch lah. Just maintain good relationship dengan dia. Dan jangan tunjuk yang kita ni kemaruk nak duit, kan? Tunjuk yang kita ni memang nak bantu dia buat keputusan yang betul. Okay? Okey, terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, silakan share. Semoga lebih ramai dapat faham follow up ni apa benda sebenarnya, dan semoga lebih ramai dapat close sale dengan lebih baik di dalam bisnes online masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.